Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ke suara saya? Siapa boleh respon? Okey, terima kasih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Yan We Inspire dan salam Malaysia Madani serta salam Syawal ke-10. Betul ya? Hari ini Syawal ke-10. Yang berusaha Tuan Haji Munawir bin Azizan, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Yan. Yang berusaha Encik Muhammad Nizam bin Amir, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Barisan Pegawai SIIC Plus, Pegawai Penolong PPD, tuan-tuan puan-puan para pengetua yang kami hormati, penolong kanan pentadbiran, guru bimbingan kaunseling dan wakil sekolah, seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana pada petang yang amat berbahagia serta tenang dan damai selepas hujan seperti tadi, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam talian untuk mengikuti satu program CPD Town Hall, taklimat dan promosi meningkatkan enrolment murid STEM dan TVET serta pembugaran DSKP bagi membolehkan setiap sekolah memperkemaskan rancangan pengajaran tahunan bagi sesi persekolahan 2025-2026. Program ini tuan-tuan dan puan amat penting dalam kita melaksanakan reformasi pendidikan dan bagi PPD Yan memperkemaskan gerak kerja PPD untuk kita mencapai target di daerah PPD Yan. Justru pada hari ini sebelum kita teruskan sesi Town Hall, marilah sama-sama para guru pendidik yang beragama Islam untuk memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bagi mendapat keberkatan ilahi. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja menyertai program pada petang ini. Terima kasih kerana bersama dalam CPD seperti mana yang telah pun dihantarkan surat makluman. Seperti mana yang telah pun dimaklumkan dalam surat tersebut, ada juga sekolah-sekolah agama yang kami wawarkan untuk hadir bagi mengikuti bahagian pembugaran DSKP kerana bahagian ini sangat penting dan akan ada satu sesi bimbingan ataupun pemantauan berkaitan dengan pembugaran DSKP. Walau bagaimanapun untuk topik yang berkaitan dengan package STEM dan TVET serta MPV dan PVMA, mungkin bahagian di sekolah-sekolah agama tidak berapa penting, namun tuan-tuan dan puan dijemput juga mengikuti ini sebagai salah satu lagi cara untuk kita memperoleh LDP selama 2 jam pada hari ini. Jadi berdasarkan surat yang telah pun kita maklumkan, pada hari ini kita ada 4 tajuk yang akan ditantan oleh para pegawai. Yang pertama, Encik Tajul Izani, Tajul Arifin akan memulakan sesi dengan tajuk Taklimat Package STEM dan TVET dan diikuti seterusnya oleh Puan Nur Farhaniza Zakaria, Penolong PPD Menengah dan juga tingkatan 6, Sektor Pengurusan Sekolah untuk tajuk Taklimat Prosedur Membuka Kelas STEM dan TVET. Tajuk ini sangat penting ya, di mana ramai sekolah yang menelefon dan bertanya macam mana cara nak buka subjek ini, nak ambil, nak tambah subjek ini, nak keluarkan subjek ini, nak gugur subjek ini. Jadi bagi mana-mana sekolah menengah sangat penting mengikuti topik tajuk yang kedua ni. Bukan kata tajuk pertama tak penting, semua tajuk sebenarnya penting. Okey, dan seterusnya yang ketiga, Puan Siti Hamidah akan SIC Plus Sains Matematik akan membuat satu perkongsian taklimat pembugaran di SKP bagaimana semua ketua panitia akan melakukan sedikit rombakan ataupun penambahbaikan dalam rancangan pengajaran tahunan untuk kita bugarkan dan murnikan balik RPT sesuai dengan keperluan semasa di bawah tajuk pembugaran di SKP. Dan di hujung sesi, Cik Tajul Izani akan membuat rumusan serta akan memberi perkongsian ataupun share
link kehadiran serta pautan untuk mak membalas program yang perlu diisi oleh semua peserta hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cik Tajul Izani Tajul Arifin SISC Plus TVET untuk taklimat pakej STEM dan TVET. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Norma selaku sebagai pengurusi pada pada tengah petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berusaha Encik Muhammad Nizam bin Amir, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah, yang berusaha tuan-tuan pengetua, yang berusaha tuan-tuan penolong kanan, pentadbiran, rakan-rakan SISC Plus, Puan Nur Fahaniza Zakaria, penolong PPD menengah tingkatan 6, seterusnya kaunselor sekolah menengah PPD Yan. Okey, salam Malaysia Madani, salam Yan Inspire, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan negeri Kedah. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke taklimat dan promosi meningkatkan enrolment murid untuk pakej STEM, TVET, MPV dan PVMA serta pembugaran di SKP untuk tahun 2025. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya untuk berkongsi. Hari ini kita hanya buat sharing saja. Tuan-tuan dan puan-puan memang dah biasalah tentang pakej STEM, TVET, MPV dan PVMA. Tetapi hari ini kita akan lakukan pembugaran baliklah untuk memastikan bahawa objektif kita ini tercapai. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, taklimat dan promosi ini dilakukan adalah selaras dengan apa yang diminta oleh Tuan KPPD kita iaitu Tuan Haji Munawir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting adalah objektif taklimat kita pada hari ini adalah untuk meningkatkan enrolment murid STEM A di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan enrolment murid STEM B. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan dan mengekalkan enrolment murid STEM C1. Okey, C1. Kemudian meningkatkan dan mengekalkan enrolment murid untuk STEM C2. Okey, di tahap maksimum untuk sekolah-sekolah yang menawarkan PVMA dan MPV, di mana kita nak kita punya murid kita sentiasa berada dalam bilangan muridnya 50 orang lah untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu 25 dan 25. Seterusnya adalah kita nak memastikan bahawa pentadbir sentiasa peka tentang kaedah ataupun cara bagaimanakah prosedur untuk membuka kelas STEM dan TVET. Okey. Dan seterusnya adalah kita nak memastikan bahawa pentadbir memainkan peranan yang penting sebagai panel ataupun personal yang sesuai, yang paling sesuai untuk penjaminan kualiti dalam aspek pemantauan kepada guru-guru kita dalam menggunakan DSKP secara total di dalam kelas. Okey, sebab itu kita ada satu sesi yang dinamakan sebagai pembugaran DSKP, di mana kita nak pastikan guru-guru kita menggunakan DSKP. Seterusnya PDP akan menjadi lancar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah data STEM kita untuk 2024 dan tahun 2025 untuk PPD Yan. Menawarkan itu adalah SMK Yan, SMK Ulang, SMK Sungai Limau, SMK Seri Badung, SMK Gua Cempedak 2, SMK Gurun, SMK Tunku Sulung, SMK Bidung, SMK Batu Lima, SMK Gua Cepedak dan juga SMK Agama Yan. Okey. Okey, bilangan untuk STEM A untuk 2024 adalah 597, berlaku peningkatan untuk 2025 iaitu 624. Okey, untuk STEM B, okey, STEM B kita sebenarnya sedikit, okey, hanya 82 dan meningkat menjadi 122, okey. Nanti kita akan lihat isu lah dekat STEM B ini, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut, intervensinya. Tetapi ada dah beberapa buah sekolah dah mengubah intervensinya dan menambah bilangan STEM B ni di peringkat sekolah. Okey, mulai tahun 2025 ni. Okey, untuk STEM C1, okey, ada 111 untuk tahun 2024, telah meningkat 6 mata sahaja menjadi 117 untuk STEM C1 lah. Untuk situ, untuk subjek PVMA dan MPV menyumbang agak tinggilah 211
213 tetapi belum mencapai tahap maksimum lah. Di mana tahap maksimum tu kita galakkan sekolah mencapai hingga 50. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, ini adalah senarai kumpulan mata pelajaran elektif menengah atas. Okey, ini adalah elektif untuk bahasa lah. Okey, ini adalah elektif untuk bahasa. Okey, yang berkaitan dengan bahasa, semua itu dinamakan sebagai elektif bahasa. Seterusnya elektif pengajian Islam. Okey, disenaraikan. Kemudian elektif sastra, iktisas dan kemanusiaan. Okey, ekonomi, okey, geografi, sastra masuk bahawa elektif sastra, iktisas lah. Dan seterusnya adalah senarai nama mata pelajaran kesenian. Okey. Okey, seterusnya ini adalah senarai kumpulan mata pelajaran elektif menengah atas untuk elektif STEM. Okey, elektif STEM mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan. Mestilah lengkaplah fizik, kimia, biologi dan juga matematik tambahan. Untuk mata pelajaran sains gunaan dan teknologi, okey. Ini adalah subjek-subjeknya iaitu sains tambahan, JKT, asas kelestarian, pertanian, sains rumah tangga, reka cipta, sains komputer, sains sukan, pengajian kejuruteraan awam dan sebagainya. Okey, kalau satu kelas tu dia gabung dua ni, dia dah boleh dapat C1. Okey? Okey, C1. Walaupun beratlah untuk murid kita kan. Okey. Yang seterusnya untuk C2. Okey, C2 ni adalah listed untuk nama-nama pelajaran subjek untuk subjek MPV dan PVMA. Hanya ada 4 sekolah sahajalah. Okey, untuk daerah PPDN. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini hanya cadangan cara pemilihan murid bagi pakej STEM. Okey, ini adalah cadangan sahaja, tetapi dia berbalik kepada pertimbangan profesional yang ada kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, yang menguruskan sekolah. Tapi kita boleh menggunakan data peperiksaan iaitu peperiksaan akhir tahun, tahun semasa 60% dan tambah dengan tahun tingkatan 3 lah. Untuk data PBD pula, kita boleh tengok TP lah berdasarkan kepada TP budak murid kita yang mencapai TP 4, 5 dan 6 untuk mata pelajaran sains, matematik, RBT ataupun ASK. Kemudian kita boleh menggunakan data daripada data inventory iaitu IMK dan IKP. Dan yang paling penting sebenarnya semua tu dia berbalik kepada kuasa dan yang ada pada pentadbir sekolah iaitu melakukan pertimbangan profesional ataupun professional judgement lah. Okey, perbincangan guru, okey, lihat kepada kita punya iklim, kita punya murid-murid kita, keadaan sosioekonomi budak dan sebagainya, okey dan sebagainya lah. Kita jangan kata budak kita dalam katakan satu sekolah tu semua tak mampu untuk masuk STEM A, tak boleh lah. Kita kena bayangkan juga mungkin ada 10% ataupun 20% daripada budak itu boleh kita masukkan juga jadikan ia dalam STEM A ataupun STEM B. Okey. Okey, bagaimana kita nak menggunakan inventory kecerdasan pelbagai? Okey, ini adalah penerangan inventory kecerdasan pelbagai untuk IKP. Secara mudahnya adalah kita kena rujuk dengan kaunselor. Okey, kita minta tolong kaunselor untuk kenal pasti murid. Jika murid tersebut mempunyai markah yang tinggi 75% hingga 100% untuk logik matematik, maka kita boleh tempatkan ia dalam STEM A ataupun STEM B. Okey. Tetapi ikut juga pertimbangan profesional daripada pihak kaunseling, sekiranya pihak kaunseling tu dia ada rekod-rekod yang menunjukkan bahawa pelajar itu juga berminat untuk STEM A, maka kita boleh masukkan dia juga ke dalam STEM A dan STEM B ini. Okey? Okey, kita lihat markah dekat logik matematik. Kalau macam untuk STEM C2, untuk C2 dan C1, kita boleh lihat markah tingginya dekat kinestetik lah. Okey, dan sebagainya. Benda ni kita boleh rujuk dengan kaunselor sekolah. Okey, ujian ini telah dilakukan oleh pihak kaunselor. So, pihak kaunselor boleh bentangkan kepada pihak pentadbir supaya pihak pentadbir boleh susun dulu. So, keutamaan tu ada di sini dan lebihan tu kita boleh masukkan ke dalam STEM-STEM kita. Okey, apakah hala tuju STEM A? Okey, hala tuju STEM A untuk murid-murid yang menyambung hala tuju untuk menyambung ke STEM A, mereka dapat menyambung pelajaran pada peringkat matriks lah, iaitu asasi sains, matrik dan juga pengajian tingkatan 6 dalam bidang sains, perubatan dan kesihatan, kejuruteraan, bioteknologi dan sebagainya.
So benda ni kita boleh sampaikan kepada murid-murid kita lah sejak tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey, untuk pemilihan STEM A, kita kena pastikan bahawa murid kita mengambil semua mata pelajaran sains tulen, fizik, kimia, biologi dan juga matematik tambahan. So maka dia akan jadilah STEM A. Dan STEM A rasanya agak tinggi untuk daerah kita ni. Tapi kita boleh tingkatkan lagi lah untuk STEM A. Okey, ini adalah contoh untuk subjek untuk STEM A, iaitu subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam ataupun Pendidikan Moral, dan tambah 4 subjek lagi iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik tambahan. Okey. Okey, selesai untuk STEM A. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh bertanya. Okey, untuk hala 7 STEM B. Okey, untuk STEM B, hala 7-nya adalah untuk menyambung pelajaran pada peringkat tertiary, iaitu laluan kerjaya dalam bidang berasaskan teknologi seperti kejuruteraan, sains komputer, reka bentuk, teknologi perubatan dan juga lain-lain. Okey, itu untuk STEM B lah. Okey, untuk STEM B ni, murid mesti mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran STEM, sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran bukan elektif STEM. Okey, kami sertakan contoh untuk memudahkan pihak sekolah. Okey, sebab STEM B kita untuk daerah kita agak rendah jugalah. Okey. Okey. Ini adalah contoh dia lah untuk dia ambil teras kemudian campur dengan fizik, kimia, matematik tambahan dan juga 1 subjek daripada sains gunaan dan teknologi. Okey, maksudnya dia ambil prinsip perakaunan tu sebagai tambahan. Mungkin dia boleh tambah lagi prinsip perakaunan. Okey. Okey, seterusnya contoh untuk STEM B yang kedua adalah ambil yang teras juga tetapi tambah dengan GKT. Contohnya fizik, kimia, matematik tambahan dan juga GKT. Okey, ini seterusnya untuk contoh STEM B juga. Okey, subjek teras kemudian campur dengan sains komputer lah. Okey, di mana dia tak ambil biologi tetapi dia tambah dengan sains komputer. Okey, sains komputer ini tergolong dalam mata pelajaran sains gunaan dan teknologi. Okey, settle untuk STEM B. Kemudian kita teruskan kepada hala 7 STEM C ya. Okey, menyambung pelajaran pada peringkat sijil dan diploma di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi kemahiran. Okey. STEM C juga dia lebih kepada teknikal lah. Maksudnya laluan kerjaya lah. Habis saja belajar, memang macam subjek MPV dan PVMA sebenarnya kita nak galakkan murid kita terus ke dalam bidang perniagaan. Tetapi sekarang dah berubah, ramai yang murid-murid kita nak sambung. Sebab tu dia punya syarat kemasukan tu nampak berlaga sikit sekarang. Okey. Okey, laluan kerjayanya dalam bidang perniagaan, reka bentuk fashion, hospitality, reka bentuk media dan sebagainya. Okey, untuk hala 7 STEM C nah. Okey, untuk STEM C ni dia ada C1 dan juga C2 lah. Okey, untuk C1 mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi. Maksudnya dia kena ambil 2. Kalau kelas tu dia hanya ambil 1, maka kelas itu tak jadi kelas STEM. Okey, sayanglah. So kita nak galakkan sekolah-sekolah berubahlah. Lihat balik kepada subjek-subjek yang boleh digabungkan. Okey, katakan sekolah itu menawarkan mata pelajaran sains gunaan ada 2. Kita galakkan sekolah itu gabungkan. Okey, gabungkan tapi kena pakai murid yang sama lah. Tak boleh kata murid itu berpecah. Okey, pakai murid yang sama dan kita kena pastikan bahawa murid kita itu tidaklah dia punya keputusan akademik ni tidak terlalu rendah lah. Maksudnya dia kena tinggi juga. Okey, ini yang telah dilakukan oleh SMK Batu 5. Okey, SMK Batu 5 sebelum ni sains rumah tangga tidak bersama dengan sains komputer, tetapi hasil bimbingan daripada Tuan Haji Munawir dan juga rakan-rakan SISC
Maka SMK Batu Lima dah berubah. Okey, untuk tahun ini mereka telah buka sains rumah tangga dan sains komputer. Okey, bayangkanlah, okey, bilangan untuk C1 telah bertambah lah, banyaklah 30 orang tu. Okey, jadi banyak dah. Okey, kami juga tengok dekat SMK Guak Cempedak 2. Okey, Guak Cempedak 2 ni isunya adalah mata pelajaran sains gunaan dan teknologinya hanya ada satu saja. Kami cuba nak rapatkan tapi tak boleh lah. Jadi kami galakkan SMK Guak Cempedak 2 memilih satu lagi mata pelajaran sains gunaan dan teknologi, okey, berhubung dengan Puan Nur Fahaniza ni, bagaimana cara nak buka kelas tu. Okey, supaya kita boleh meningkatkan C1 kita untuk sekolah SMK SMK Guak Cempedak 2. Okey, tindakan ni bukan hanya untuk sekolah Guak Cempedak 2. Yang ni yang saya nampak bersama rakan-rakan lah. Untuk sekolah-sekolah lain pun sama jugalah. Untuk tuan-tuan dan perempuan yang ada pada hari ini, cuba tuan-tuan dan perempuan tengok hari ini, buka satu. Okey, itu kita punya objektif kita pada hari ini. Untuk C1. Macam Batu Lima dah settle, GC2 nak kena buka kelas lah. Okey, kita galakkan. Okey, tapi terserah kepada autonomi pengetua lah. Okey, kita hanya buat bimbingan saja. Untuk sekolah-sekolah lain, lihat juga. Okey, macam sekolah Badung. Okey, sekolah Badung dia ada pertanian. Okey, so tengok lagi subjek lain yang boleh digabungkan untuk pastikan boleh buka C1. Okey, Tunku Sulong dan sekolah-sekolah lain pun cuba tengok balik supaya kita ada C1. Okey, boleh lah. Nanti kita akan lihat impak dia, kesan daripada taklimat yang telah diberikan pada hari ini. Okey, seterusnya. Okey, yang ni contoh STEM C1. Yang seterusnya. Okey, sains rumah tangga dia kena bergabung dengan pertanian, maka baru dia akan jadi C1. Okey. Okey, bagi sekolah-sekolah yang tak ada, dia boleh tambahlah subjek. Okey, tuan-tuan dan perempuan tahu kan, untuk mata pelajaran sains dan gunaan teknologi ni, saya dah tayangkan dalam slide yang sebelum ini, saya ulang sekali lagi. Subjeknya adalah sains tambahan, GKT, asas kelestarian, pertanian, sains rumah tangga, reka cipta, sains komputer, pengajian kejuruteraan awam, tak adalah kat kita kan. Yang tu takat tu sahaja. Okey, takat tu yang subjek-subjek yang boleh dibuka di sekolah untuk meningkatkan C1. Okey, dan bila dah buka tu tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu, tuan-tuan pengetua kena pastikan bahawa murid tu jangan letak yang bawah sangat. Kita letak pelajar tu berdasarkan kepada aras akademik yang agak tinggi lah. Okey, kadang-kadang semua dah rendah kan jawapan daripada sekolah kan, tapi kita minta tolong kaunselor lah untuk kenal pasti minat murid dan sebagainya berdasarkan kepada inventory tu. Okey, ini untuk SMK Gurun. Okey, SMK Gurun belum buat. Ini hanya cadangan saja daripada kami, daripada Tuan Haji Munawir dan juga SISC. SMK Gurun ni dia ada sains komputer dan reka cipta. Tapi bukan murid yang sama. Mungkin lepas ini boleh ubahlah. Okey, dia ada tarikh dia nanti. Nanti rujuk dengan Puan Nur Fahaniza. Dia ada tarikh akhir dia untuk kita nak settlekan masalah kelas ini nah. So kita cadangkan untuk sekolah SMK Gurun, reka cipta gabung dengan sains komputer. Okey, boleh nah? Okey, ini untuk C2 lah. Okey, untuk C2 di salah sebuah sekolah di daerah kita iaitu pembuatan pakaian wanita lah untuk PVMA di SMK Tunku Sulong. Okey, untuk C2 ni dia dah buka. Memang dia akan kekal lah, tapi kita nak pihak pentadbir sentiasa memantau. Kaunselor pun kena memainkan peranan untuk memastikan bahawa pengambilan murid tu sentiasa berada di tahap 50-50. Kita kena lihat trend 5 tahun, kaunselor. Lihat trend 5 tahun, bagaimana cara yang terbaik untuk kita nak pastikan bahawa murid kita ni untuk subjek PVMA ni, murid kita mencapai tahap 50. Kita tak, sebagai kaunselor, kita tak boleh nak harap cikgu lah untuk pastikan murid. Sebab guru ni dia menyampaikan pengetahuan dan juga kemahiran kepada murid. Tetapi kaunselor lah yang kena memainkan peranan yang sangat penting untuk menarik minat. Menarik minat murid tu tahu tentang betapa pentingnya PVMA. Bagi kat dia orang contoh-contoh laluan kerjaya,
Baru bagi mereka nampak. Bila dia orang nampak bahawa PVMA itu banyak laluan, baru dia orang akan berminat untuk masuk kelas PVMA. Okey, contoh di SMK Tunku Sulong ni lah. Okey, saya sangat berharaplah untuk PVMA di semua sekolah dan juga MPV berada di tahap yang tertinggi lah, iaitu 50-50. Okey, kita minta tolong daripada pihak kaunselor lah untuk hari ini. Okey, untuk C1. Okey, C1 yang ni untuk SMK Batu 17. Okey, SMK Batu 17. Ada tuan SMK Batu 17 ada? Okey, untuk SMK Batu 17 ni dah ada pertanian. Kami mencadangkan sahaja SMK Batu 17 boleh buka reka cipta. Okey, tapi kena rujuk baliklah kepada timbalan pengurusan sekolah. Okey, nak tengok dari segi infrastruktur dan sebagainya. Okey, so yang nampak untuk pertanian untuk SMK Batu 17 ni adalah reka cipta lah yang saya nampak lah. Okey, yang kami nampak sebagai SISC. Okey, situ mengambil mana-mana mata pelajaran satu yang tadi saya terangkan. Situ ni dia melibatkan tak semua sekolah, hanya melibatkan 4 buah sekolah sahaja, iaitu subjek MPV dan juga PVMA. Okey, situ ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan untuk 4 sekolah dan juga sekolah-sekolah yang lain, automotive service selepas jualan. Okey, yang ni adalah MPV. Okey, MPV memang pelajar itu akan ambil PJPK lah, tak ada masalah di sini. Tetapi berbanding dengan PVMA untuk sekolah mana? Untuk sekolah Tunku Sulong dan juga Badung, dia orang tak ambil PJPK. Okey, tak ambil PJPK tetapi dia orang masih perlu melaksanakan SEGA. Okey, PJPK tu boleh dilaksanakan tetapi kalau tak dilaksanakan pun tak apa, tapi yang mandatorinya ada di SEGA. Untuk MPV memang ada PJ lah. Okey, itu tak ada masalah lah. Okey, ini adalah automotive service sebab jualan di SMK Seri Badung. Okey, SMK Seri Badung ni antara sekolah yang terbaik jugalah untuk PVMA, selalu dapat 25 tahniah kepada pentadbir. So kekalkan kecemerlangan itu. Okey, STEM situ ini kerja baik domestik di SMK Bidung. Okey. Bidung, okey, bagus. Terus kekalkan kecemerlangan 25 tingkatan 4 dan 25 tingkatan 5. Okey, ingat saya ulang sekali lagi, kaunselor kena main peranan berdasarkan trend 5 tahun. Kita jangan kata budak tidak berminat dan sebagainya, sebab kita punya Tuan Haji Munawir dia tak naklah benda-benda tu kan, dia nak kita berusaha mencapai. Dan kita kena ingat bahawa guru tu tugasnya adalah untuk memberi pengetahuan dan juga kemahiran, dan kaunselor lah kena main peranan yang sangat kuat untuk murid-murid daripada tingkatan 2 tu, main peranan yang sangat kuat untuk memastikan bahawa murid-murid kita berminat untuk subjek PVMA dan MPV, kerana ini adalah sebahagian daripada dasar kerajaan kita. So kita kena sokong lah. Okey, produksi multimedia berada di sekolah SMK Dulang. Okey, bagus, tahniah, teruskan kecemerlangan. Okey, produksi reka tanda ini sangat baguslah di SMK Yan sebab dia orang berjaya buka 2 kelas. Okey, dia orang buka 2 kelas. So 1 tahun tu sampai berapa orang? 100 orang lah. Tingkatan 4 dia orang 2 kelas, so 50. Tingkatan 5 pun 50. So dia orang untuk SMK Yan ni lagi berat sebenarnya tugasan dia orang sebab dia orang nak kena jaga 2 kelas. Okey. Tapi dari segi rekod agak bagus, agak menarik lah. Okey, sangat bagus. So kekalkan kecemerlangan lah untuk SMK Yan untuk kekalkan enrollment murid kita di tahap yang paling tinggi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selesai untuk STEM A dan STEM B. Sekarang saya fokus untuk subjek MPV lah. Tapi boleh juga tuan-tuan dan tuan-tuan pengetua dengarlah untuk pengetahuan sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini bahawa data kita untuk negeri Kedah untuk MPV ini enrollment murid kita adalah meningkat sebenarnya. Okey, meningkat. Okey, ini untuk satu Kedah lah. Okey, meningkat daripada 1,000 meningkat kepada 2,000 dan seterusnya meningkat lagi lah kepada 2,284. Okey. Okey, untuk Kedah pula kita tengok daripada subjek pula. Okey, ada subjek yang menurun dan ada subjek yang meningkat lah.
Okey, by subject pula. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di sinilah, ada subjek di mana enrolment muridnya meningkat dan ada enrolment muridnya adalah menurun. Okey. Contohnya kerja paid domestik, okey, kerja paid domestik sedikit menurun. Okey. Produksi multimedia meningkat, okey, dia meningkat walaupun kita ada masalah dari segi komputer dan sebagainya. Okey, ini adalah enrolment MPV mengikut daerah. Untuk daerah Kuala Mudayan, sebab ni data lama yang tahun lepas punya, memang data Yan memang tak ada lagi. Cantik sebenarnya. Data kita untuk KMY sebenarnya cantik. Okey, kita meningkat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat data daripada daerah-daerah lain lah. Macam Bali, okey. Bali menurun. So kita tak maulah macam tu. Kita nak data kita sentiasa meningkat daripada tahun ke tahun. Okey, sebab data kita ni akan dibentangkan oleh pihak KPM. Okey, setiap tahun dia akan bentang baliklah. Okey, kluster 1 lah, di mana kita pada tahun ini kita nak tahun lepas punya sampai tahun ini, okey, nak tengok hasilnya pada tahun ini dan tahun depan, di mana enrolment semasa murid PVMA dan MPV tu trend data sejak 2 tahun, data guru kita, kemudian keciciran sejak 2 tahun, intervensi. Semua ni kita dah lakukan. Okey, semua ni telah dilakukan tahun lepas. Terima kasih saya ucapkan kepada pentadbir-pentadbir sekolah dan juga guru-guru lah yang telah memberi data dan sebagainya. Okey, ini adalah enrolment murid tingkatan 5 MPV untuk PPD Yan. Okey, untuk SMK Bidong 2021 17, 2023 21, 2024 25 maksimum dan 2025 19, SMK Dulang 19 untuk 2022, 2023 15, 20, 2024, 2025 19. Okey, SMK Yan untuk 2025 sangat tinggilah 46. Okey, hilang dalam 4 orang sahaja. Okey, untuk tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 4 untuk SMK Bidong 2024 paling tinggilah 25, untuk 2025 19. Okey, SMK Dulang paling tertinggi pada tahun 2024 iaitu 20. SMK Yan, okey, masih lagi tahap yang tertinggi iaitu 46. Ini 2 kelas ni. Okey, 2 kelas. Walaupun 2 kelas dia masih tinggi sebab dia kena per dengan 25. Okey, sangat tinggi tu. Okey. Okey, ini adalah guru-guru kita di SMK Bidong iaitu Cikgu Muhammad Hidayat, SMK Dulang kita ada Cikgu Hanita dan SMK Yan kita ada Cikgu Azhar dan Cikgu Muhammad Fikri. Okey, data keciciran pelajar kita pada tahun lepas. Okey, ini data keciciran murid kita lah. Okey. Okey, untuk SMK Bidong ada seorang cicir meninggal dunia. SMK Dulang tiada dan SMK Yan ada yang dibuang sekolah. Okey, data ni tepatlah kalau tuan-tuan dan puan-puan tulis dibuang sekolah dan sebagainya. Okey, sakit berpanjangan, kanser, kemalangan, okey, itu dah dianggap sebagai cicir. Tetapi kalau murid itu dia hilang sekejap kemudian hadir, itu tak dianggap sebagai data cicir. Okey, ini adalah bahan-bahan yang telah diserahkan kepada saya oleh pihak sekolah. Terima kasih kepada SMK Bidong. Terima kasih SMK Yan. Okey, terima kasih kepada SMK Dulang. Okey, ini adalah intervensi pihak PPD. Kita telah lakukan outreach di sekolah-sekolah pada Januari dan April. Bimbingan berterusan oleh pegawai SIC sepanjang tahun. Dan yang ketiga, peringatan makluman kepada sekolah untuk memastikan pengambilan murid tingkatan 4 adalah 2025. Memang peringatan ni selalu saya berikan. Okey, saya selalu berhubung melalui guru dan juga PK sekolah dan juga GK. Okey. Okey, ini adalah intervensi yang diberi oleh pihak sekolah untuk SMK Bidong. Dia menyatakan bahawa lakunya program kaunselor iaitu hari haluan akademik bersama murid tingkatan 3. Tahniah diucapkan. SMK Dulang, program Jom Kenal MPV di SMK Dulang, program di bawah kaunselor. Tahniah. SMK Yan, program Semarak MPV, memperkenalkan subjek MPV melalui pameran dan pameran. Okey, so kita teruskan program ini. Okey, Tuan Munawir dia nak program itu yang berimpak tinggi dan kalau boleh selepas program itu kita lakukan pengukuran. Maksudnya kena ukur. Okey. Okey, ini adalah gambar-gambar lampiran yang kita lakukan di peringkat sekolah. Okey, ini daripada SMK Dulang lah. Okey, saya minta evidence yang menunjukkan program itu berjalan. Ini yang berlaku di SMK Bidong. Tahniah kepada SMK Bidong. Yang ni di SMK Yan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir untuk PVMA lah. Okey, untuk PVMA pun sama juga meningkat lah. Untuk 3 tahun kita punya data kita meningkat. Okey. Okey, ini adalah data guru kita di SMK Seri Badung iaitu Cikgu Faiza dan Cikgu Rozia. Data cikgu kita di SMK Tuku Sulong iaitu Cikgu Asmadi, Cikgu Umi Kalsum dan juga Cikgu Masbi.
Okey, kapasiti yang diluluskan untuk tuan-tuan dan puan sebenarnya adalah 50, okey, 50. Tetapi kita memang ada kekangan infrastruktur dan sebagainya lah. Okey, di mana kapasiti itu adalah untuk tahun semasa merujuk kepada 25 orang murid untuk tingkatan 4 dan 25 orang murid untuk tingkatan 5. Okey, ini adalah data enrolment murid. Okey, kita akan kutiplah setiap tahun untuk SMK Seri Badung. Tinggi tu 24. Okey, hilang seorang aja. Okey, SMK Tunku Sulong pun sangat tinggi lah juga 19 per dengan 25. Okey, kita cuba tengok tu. Kalau Tunku Sulong tu dia daripada 16, 13, 20, 19. So tanya kepada SMK Tunku Sulong untuk berlaku peningkatan. Okey. Okey, ini untuk tingkatan 4 pun banyak 22. Okey, data saya ada daripada tahun 2023 sajalah. Okey. Ini data tingkatan 5. Okey, keciciran. Apa yang dimaksudkan dengan keciciran, tuan-tuan dan puan-puan? Bermaksud bilangan murid yang menduduki penilaian SKM ketika tingkatan 5 tidak sama dengan murid ketika sesi pendaftaran. Okey, masa pendaftaran tidak sama dengan SKM. Okey, bila budak dah mendaftar, nama dia dah ada dalam sistem lah untuk pelajar PVMA. Okey, ini adalah murid-murid kita yang cicir untuk SMK Seri Badung. Tiada keciciran pada 2024. Untuk SMK Tunku Sulong ada satu cicir iaitu dia tidak hadir lah. Okay, dia tidak hadir masa exam. Okey, terima kasih kepada SMK Tunku Sulong atas evidence yang diberikan. Okey, ini adalah intervensi yang dilakukan di peringkat PPD iaitu outreach, sama juga bimbingan berterusan, peringatan kepada sekolah, kemudian taklimat murid dan waris secara berkala setiap tahun. Okey, ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh pihak sekolah, program bersama waris dan murid untuk tingkatan 3 dan SMK Tunku Sulong, program kenali PVMA selepas UASA. Okey, ini adalah lampiran yang diserahkan oleh SMK Tunku Sulong. Okey, ini gambar bimbingan yang dilakukan bersama dengan guru. Okey, di SMK Seri Badung. Okey, ini adalah bukti lampiran keciciran murid di SMK Seri Badung. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tindakan sekolah, pentadbir dan kaunselor. Okay, tadi objektif, tadi saya dah tayangkan objektif dan ini adalah tindakan untuk bahagian saya iaitu meningkatkan enrolment STEM A, STEM B, C1, C2 dan mengekalkan bilangan 50 murid PVMA dan MPV. Okey, tindakan sekolah, pentadbir dan kaunselor merancang dan menjalankan program yang objektif untuk meningkatkan enrolment PVMA dan MPV. Program hendaklah bermula di tingkatan 2 atau 3. Program kolaboratif bersama guru dan kaunselor. So kaunselor yang kena jalankan program lah dan kaunselor yang menggerakkan bersama dengan guru. Kaunselor jangan minta guru PVMA dan MPV lakukan. Kita nak kaunselor yang kenal pasti minat murid tu. Sejak tingkatan 2 ataupun tingkatan 3. Lakukan banyak program-program. Boleh gabungkan dengan RBT. Okey, supaya budak tu rasa lebih berminat untuk masuk, berebut-rebut nak masuk ke kelas MPV di sekolah kita. Okey, memang berlaku di sebilangan sekolah di mana budak tu dia berjumpa cikgu secara personal untuk masuk ke kelas MPV dan PVMA. So kita minta itu juga berlaku untuk daerah kita. Okey, program yang objektif untuk memastikan 50 orang murid PVMA dan MPV untuk tahun semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Pastikan program tersebut berimpak tinggi dan mampu memastikan enrolment murid PVMA dan MPV berada di tahap yang tinggi. Okey, boleh lah. Okey, seterusnya tindakan sekolah untuk STEM A, STEM B dan juga STEM A dan STEM B. Okey, merancang dan menjalankan program yang objektifnya untuk meningkatkan enrolment STEM A dan STEM B. Okey, program hendaklah bermula di tingkatan yang samalah, tingkatan 2 atau 3. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kata nak mula daripada tingkatan 3, tapi kami di PPD rasa elok kita mulakan di tingkatan 2 untuk meningkatkan enrolment ini. Okey, pastikan murid tersebut, pastikan program tersebut berimpak tinggi dan mampu memastikan enrolment murid STEM A dan B berada di tahap yang tinggi di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu sahaja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ringkas tetapi padat. Okey, yang penting adalah slide objektif kita pada permulaan dan slide tindakan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan.
Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya serah semula kepada pengerusi majlis. Okay, terima kasih banyak kepada Cikgu Tajul Izani yang telah pun membuat perkongsian tajuk yang sangat menarik hari ini, iaitu taklimat pakej STEM dan juga TVET berserta juga dengan analisis data. Dan tahniah atas perkongsian tersebut. Kita teruskan dengan menjemput Puan Nur Farhaniza Zakaria, Penolong PPD Menengah dan Tingkatan 6 Sektor Pengurusan Sekolah untuk membuat perkongsian mengenai taklimat prosedur membuka kelas bagi mata pelajaran yang melibatkan STEM dan TVET. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Norma, SIIC TVET PPD Yan. Boleh dengar ke suara saya? Ya. Boleh. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Muhammad Nizam bin Amir, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Yan, rakan-rakan SISC Plus, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan tolong kanan, kaunselor-kaunselor dan wakil Sekolah Menengah Daerah Yan. Okey, baik. Untuk hari ini saya bertanggungjawab untuk menyampaikan sedikit garis panduan permohonan untuk penawaran mata pelajaran khususnya untuk mata pelajaran STEM lah di sekolah-sekolah harian di daerah Yan. Okey. Okay, untuk makluman tuan-tuan pengetua dan ataupun tuan-tuan penolong kanan, untuk permohonan tahun 2026, tarikh akhir permohonan yang perlu kita patuhi untuk ke JPN adalah pada 30 April 2025. Berbaki lebih kurang 21 hari lagi lah bermula hari ini. Okay, jadi di sini saya nak jelaskanlah macam mana permohonan untuk penawaran mata pelajaran STEM lah khususnya ya. Untuk TVET nanti saya akan maklum kemudian. Okay. Syarat yang sekolah perlu ambil kira adalah yang pertama kena pastikan guru yang mengajar ataupun guru option mesti ada lah sebelum kita buka mata pelajaran tersebut di sekolah tuan-tuan. Dan kita tak boleh ada implikasi kepada waran pejawatan sebab waran pejawatan ni kita perlu buat permohonan kepada BPSM. Jadi untuk kita buka pada tahun hadapan, pastikan guru subjek berkenaan memang sedia ada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan syarat-syarat minima yang telah Cik Tajul terangkan tadi ada. Maksudnya dipatuhilah untuk kita buka mana-mana subjek STEM tu. Okey, apa tindakan yang sekolah perlu buat? Okey, tindakan yang pertama, sekolah boleh buat surat permohonan kepada PPD Yan, UP kepada Sektor Pengurusan Sekolah. Okey, apabila kami terima surat daripada tuan-tuan, pihak SPS akan panjangkanlah permohonan tuan-tuan dan perempuan tu kepada sektor pelajaran. Kalau di PPD, kami akan panjangkan kepada SISC Plus. Okey, SISC Plus akan membuat verifikasi lah kepada permohonan tuan-tuan perempuan sama ada sesuai dibuka, memenuhi syarat, ada guru yang guru option. Selesai verifikasi daripada pihak SISC Plus, dan data yang kami dapat daripada pihak SISC Plus, pihak SPS PPD Yan akan buat permohonan terus kepada JPN dan tarikh akhir yang JPN beri pada kami adalah 30 April 2025. Selesai daripada pihak PPD, kita akan hantar kepada pihak JPN untuk JPN buat semakan dan mengesahkan kelayakan sekolah dan proses ni mengambil masa lah tuan-tuan dan perempuan. Jadi selesai daripada pihak kita akan tunggu kelulusan daripada pihak JPN. Ini untuk subjek STEM. Tapi untuk subjek TVET, penawaran mata pelajaran TVET, buat masa sekarang saya tak boleh nak beri garis panduan yang terkini sebab saya masih lagi menunggu
maklumat daripada sektor pemajaran pihak JPN Kedah. Sebab untuk subjek TVET kelulusan bukan daripada JPN, kelulusan daripada BPLTV. Jadi untuk subjek TVET insyaAllah saya akan cuba dapatkan maklumat yang terkini tu secepat mungkin dan kita akan sebar luas kepada sekolah dalam masa yang terdekat. Okey. Saya nak ada tambahan sikit. Ini untuk penambahan subjek. Okey, saya nak buat penambahan juga kat sini. Seandainya ada pihak sekolah yang perlu buka kelas ataupun tutup kelas. Contoh saya bagi situasi lah. Contohnya kelas STEM sekolah tuan pun ada 2 kelas. Tapi kapasiti murid dijangka tahun depan akan bertambah lagi 1 kelas. Maksudnya 3 kelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat permohonan untuk buka kelas untuk kita tambahlah bilangan kelas tu. Maksudnya bukan subjek saja, bilangan kelas pun tuan-tuan perlu buat sebelum 30 April 2025. Saya bagi situasi contohnya kata tahun ni kelas 3 kelas STEM tapi tahun depan perlu buka 4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu juga membuat permohonan itu sebelum 30 April 2025. Okey, untuk di pihak saya untuk hari ini setakat itu saja untuk prosedur permohonan penawaran mata pelajaran STEM di sekolah. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa pertanyaan boleh hubungi saya ataupun Tuan Nizam Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah PPD kan. Okay. Sekian, terima kasih. Okey, silakan Pak. Ada. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Farhaniza untuk taklimat package bagi membuka kelas STEM sebentar tadi berkaitan dengan membuka kelas TVET khususnya melibatkan PVMA, MPV, memang betul melibatkan pihak BPLTV, namun untuk bahagian subjek TVET Sains Sosial iaitu perniagaan, ekonomi dan juga prinsip perekonomian tidak ada masalah, boleh saja. Cuma kalau kita dapat pilih calon murid yang lebih baik lagi bagus, sebab seperti yang kita telah maklumi grade purata bagi ketiga-tiga subjek TVET Sains Sosial ini agak kurang merangsangkan bagi daerah Yan. Ini adalah satu cabaran yang terpaksa kami pikul untuk memastikan kita tidak berada di ranking ke-10 dalam negeri Kedah akibat daripada pemilihan pelajar kelas belakang di dalam subjek TVET perniagaan. Okey, baik. Kita teruskan dengan menjemput Puan Siti Hamidah yang telah pun bersedia untuk membuat perkongsian taklimat pembugaran di SKP, satu lagi agenda penting dalam merancangkan reformasi pendidikan di Malaysia, dan di mana di bawah reformasi pendidikan ini, pembugaran di SKP dianggap perkara penting oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dalam kunjungan beliau tempoh hari, Dr. Rusmini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Siti Hamidah untuk membuat perkongsian. Dipersilakan. Terima kasih Puan Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengar suara saya? Dengar tak? Okey, alhamdulillah. Okey, salam Yan We Aspire, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan Kedah dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Muhammad Nizam bin Amir, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah PPD Yan, rakan-rakan SIC Plus yang berusaha barisan pengetua-pengetua, penolong-penolong kanan atau wakil sekolah,
barisan kaunselor sekolah dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dengar tak suara saya? Clear, teruskan. Okey, alhamdulillah. Okey. Sebab ada yang kata tak dengar, saya pun kejut juga. Okey. Okey, kita masuk ini pembugaran dokumen standard kurikulum dan taksiran. Okey, saya nak kata pembugaran ke ataupun jelajah ke ataupun merungkai pun tak tahulah. Okey. Okey, kita tengok dulu dalam Akta Pendidikan tahun 1996 iaitu Akta 550 tentang kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ini adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang disatukan dengan JERIS, Falsafah Pendidikan Negara. Okey, itu kurikulum kebangsaan kita. Dan dalam Akta Pendidikan 1996 pun dia ada juga peraturan-peraturan tentang pendidikan khas yang dikeluarkan pada 2013. Okey. Aku nak lepas kosong saya tu lah. Slide saya nampak tak? Tambah 300. 9. 980. Slide saya tak nampak ke cikgu? Tak ada. Oh, bila bagi juga dah. Dah. Tak, saya cuba sekali lagi. Okey, nampak tak slide saya cikgu? Okey, nampak dah. Nampak dah, alhamdulillah. Okey. Okey, yang dikatakan kurikulum, apa yang dikatakan kurikulum ialah suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan. Okey, penghasilan pembelajaran iaitu objektif pembelajaran kita lah. Okey, apa yang ada dalam komponen kurikulum kita? Dia ada 3 komponen dalam kurikulum kita iaitu kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Semua ni berlaku dalam PDP kita di dalam kelas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kandungan? Kandungan ialah isi mata pelajaran, matlamat dan objektif pembelajaran atau hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut. Jadi semua mata pelajaran dia ada matlamat dan objektif pembelajaran dia masing-masing. Okey. Yang dimaksudkan dengan pedagogi ialah pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran. Okey, ini ialah teknik atau kaedah yang digunakan untuk menuju ke arah mencapai objektif pembelajaran. Okey, dari mana objektif pembelajaran itu datang? Objektif pembelajaran itu datang daripada kurikulum, daripada kandungan dia. Okey, objektif pembelajaran itu datang daripada kandungan. Okey, pedagogi ni berlaku daripada objektif. Apa objektif kita nak mencapai? Objektif apa kita nak capai? Dan kaedah ni adalah berdasarkan objektif kita. Susu atau pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran. Susu atau pengalaman ni maksudnya susu atau pedagogi kita untuk kita nak capai objektif itu. Okey, pentaksiran. Ini yang ketiga, pentaksiran. Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran itu tercapai ataupun tidak. Kalau kita tak buat pentaksiran, macam mana kita nak tahu objektif kita tu capai ataupun tidak? Okey, pentaksiran kita tahu pentaksiran kita ada 3 kaedah pentaksiran. Kita ada kaedah lisan, pemerhatian ataupun secara bertulis. Semua cikgu boleh gunakan untuk kita nak menentukan objektif kita capai ataupun tak tercapai. Okey. Apa kepentingan pentaksiran kepada guru kita? Okey, kepentingan untuk guru kita adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid, menilai keberkesanan PDP kita dan membantu untuk kita membaiki PDP. Okey, dan membantu perancangan tindakan susulan. Kalau kita tak ada pentaksiran, kita tak tahu pedagogi kita tu berkesan ataupun tak. Ataupun adakah kita perlu buat penambahbaikan tentang pedagogi kita tadi. Okey, dan melalui pentaksiran ni juga kita boleh buat tindakan susulan. Kalau objektif kita belum tercapai, kita kena ulang.
kita kena tukar pedagogi kita dengan cara lain. Ataupun objektif kita separuh saja yang tercapai. Jadi apa tindakan kita, apa tindakan susulan kita yang kita perlu lakukan. Sebab tu pentingnya pentaksiran. Okey, maknanya dalam komponen pedagogi ni, kita ada kandungan, kita ada pedagogi dan kita ada pentaksiran. Ini adalah tiga-tiga komponen ni adalah perintegrasian dalam kurikulum dan tiga-tiga ni saling berkaitan antara satu sama lain. Okey, dan kepentingan pentaksiran ni kepada murid pula. Tadi kepada guru, ini ialah kepada murid. Kepentingan dia adalah untuk dia memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka, sejauh mana pembelajaran mereka berjaya ataupun tidak. Okay, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri mereka dan memaklumkan murid tentang tindak susul. Maksudnya kita kena maklumkan kepada murid kita tindak susul yang perlu murid kita lakukan jika objektif itu capai ataupun tak pada murid itu. Okay? Ini ialah pentingnya pentaksiran kepada murid dan juga guru. Okey, ini adalah pentaksiran dalam bilik darjah. Yang ni saya rasa semua cikgu tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum kita ada pentaksiran formatif dan sumatif. Dan apa dia beza di antara formatif dan sumatif pun saya rasa saya tak gaduh nak terangkan sebab cikgu semua dah faham tentang ini. Okey. Tahap penguasaan. Tahap penguasaan tu TP, kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam DSKP kita mengikut subjek masing-masing, mengikut mata pelajaran masing-masing. Okey, apa yang dikatakan dengan DSKP tu? Apa DSKP tu cikgu? Dokumen standard kandungan dan pentaksiran. Okey, satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. Okey, kurikulum tadi kita ada komponen kurikulum iaitu ada kurikulum, ada kandungan, ada pedagogi dan juga ada pentaksiran. Okey, dan kita mengintegrasikan kurikulum tu dengan pentaksiran dia balik. Okey. Di SKP cikgu, dalam DSKP kita ada berapa standard cikgu? Siapa boleh jawab kat saya? Dalam DSKP ada berapa standard cikgu? Tak ada siapa jawab kat saya. Dalam DSKP ni kita ada 3 standard iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Yang ni Tuan Munawir selalu tanya kalau duduk kat sekolah. DSKP, dalam DSKP ada berapa standard? Ada cikgu kita tak boleh nak jawab. Jadi tolonglah kita beringatkan cikgu kita. Kalau dalam DSKP tu ada berapa standard? Kita ada 3 standard. Standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Kalau cikgu kita tak boleh jawab macam mana? Maksudnya kita masih lagi perlu membugarkan DSKP tu. Okey, mengapa kena ada DSKP? Sebab kurikulum merangkumi kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Yang ni adalah komponen yang kita tahu tadi. Dia untuk membantu, untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PDP. Okey, sebenarnya DSKP ni membantu guru kita dalam proses PDP, dalam proses dia merancang PDP, dalam proses dia melaksanakan PDP dalam kelas. Ini kepentingannya DSKP. Kenapa kena ada DSKP? Cikgu kita tak ada nak fikir apa dia nak kerja ni, apa yang dia nak mula ni. Sebab dia dah ada panduan. DSKP ni ada satu panduan pada guru kita. Dia tengok apa standard kandungan, apa standard pembelajaran dan standard prestasi. Okay, kalau standard pembelajaran dia kata 2.1.1 ni, 2.1.1 mungkin standard prestasi dia dah boleh dapat TP berapa. Okay, jadi ni sudah memudahkan cikgu kita. Jadi DSKP ni ialah satu panduan kepada semua guru kita. Okay, dalam DSKP yang saya kata ada 3 standard tadi, standard kandungan ialah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Mesti 3 aspek ni tak ketinggalan sebab yang ni dia ada dalam di pendidikan. Okey, aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dalam standard pembelajaran pula, ia adalah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Okay, dia mula dengan standard kandungan, baru dia pecah pada standard pembelajaran.
Okey, lepas tu standard prestasi ialah satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai atau belum dikuasai. Okey? Itu yang apa yang dimaksudkan dengan standard dalam DSKP kita. Okey. Ini kita nak masuk dalam DSKP. Okey, ini adalah muka surat yang kita buka mula dalam DSKP. Saya tak tahu nak cakap sama ada kita ni dalam fasa memugarkan DSKP ke atau fasa baru nak masuk fasa jelajah atau fasa merungkai. Okey, sebab yang kita tahu cikgu kita sekarang dia akan buka DSKP, dia akan buka dekat tajuk ataupun topik yang nak belajar. Tapi dia tak buka dari muka surat yang pertama. Okey, muka surat yang pertama. Jadi kita kena ni cikgu kita kena mula dari muka surat yang pertama. Maksudnya kalau cikgu kita tak mula lagi, maksudnya kita baru duduk fasa jelajah. Kalau cikgu kita dah buka, dia baca-baca je tapi dia tak faham, maknanya dia masih belum merungkai lagi. Okey, kalau dia hanya membaca tak buat apa-apa tu, dia hanya tengok dekat topik saja, baru dia nak masuk pembugaran lah, kena bugar lah. Okey, ini dalam kandungan ni dia ada semua kat situ. Okey, dia ada rukun negara, dia ada falsafah pendidikan kebangsaan, dia ada definisi kurikulum kebangsaan. Okey, dan dia ada definisi kurikulum kebangsaan, dia ada kata pengantar, dia ada pendahuluan, dan dia ada matlamat, dia ada objektif setiap mata pelajaran tu. Kerangka kurikulum standard, dia ada fokus, dia ada kebat. Kemahiran abad ke-21, dia ada kebat, dia ada strategik pengajaran dan pembelajaran. Strategik pengajaran dan pembelajaran ni bermacam-macam. Dia ada PBL, dia ada macam-macam dalam tu. Elemen merentas kurikulum. Apa dia cikgu elemen merentas kurikulum ni? Ada berapa elemen merentas kurikulum cikgu? Siapa boleh jawab kat saya? Siapa boleh jawab kat saya ada berapa elemen merentas kurikulum? Setiap di SKP semua ada benda ni cikgu. Setiap mata pelajaran. Satu. Okey, kita ada 10 elemen merentas kurikulum cikgu. Lepas ni cikgu boleh tengoklah, cikgu jelajah balik di SKP ni, bugar balik di SKP, apa yang dimaksudkan dengan elemen merentas kurikulum. Bukan allowance murid khas. EMK ni bukan elemen murid khas, saya guna elemen merentas kurikulum. Dia ada 10 elemen merentas kurikulum tu, cikgu kena tengok apa dia yang dimaksudkan elemen merentas kurikulum tu. Dan dia ada pentaksiran. Lepas tu baru kita masuk dekat tajuk-tajuk dia tu, perincian atau kandungan apa mata pelajaran tu, topik ataupun isi kandungan topik tersebut, topik mata pelajaran tersebut. Cikgu kita dia akan terus kepada sini. Terus kepada tajuk dan ataupun topik. Dia tak bugar pun yang ni. Dia tak jelajah pun yang ni dan dia tak merungkai pun semua ni. Kenapa kita kena merungkai semua ni cikgu? Kenapa kita kena baca benda ni? Sebab semua ni kita nak kena masuk dalam RPT dan juga RPH kita. RPT dan RPH cikgu-cikgu. Sebab tu kita kena tahu benda-benda yang ada di depan ni. Sebab itulah dia suruh membugarkan DSKP. Dia kena buat di sekolah. Okey? Okey, ini ialah kerangka kurikulum standard sekolah menengah. Kerangka dia ada 6, sekolah menengah pun 6, sekolah rendah pun ada 6. Okey? Okey, dalam RPT yang tadi kita kena tengok, kita kena bugar di SKP daripada muka surat yang pertama sebab dalam RPT kita kena masukkan benda-benda tu yang kita nak bugar tadi. Okey? RPT ni dia mesti disediakan oleh guru mata pelajaran masing-masing dan cikgu kena mencadangkan aktiviti-aktiviti PDPC yang bersesuaian dengan tahap pembelajaran murid dan dia kena masukkan sisipan TMK, sisipan EMK, PAK 21, KBAT, PBL bertema dan sebagainya mesti dia catat dalam ruangan catatan RPT. Rancangan pengajaran tahunan tu. Pembelajaran tahunan tu dia kena catat dalam ruangan catatan. Apa sisipan TMK? Cikgu, sisipan TMK tu apa? Dia ada 4 komponen sisipan TMK dan setiap komponen tu dia ada kemahiran-kemahirannya. Komponen yang pertama dia ada 4 kemahiran, komponen kedua dia ada
12 kemahiran, komponen ketiga dia ada 7 dan komponen keempat dia ada 4. Tu cikgu kena tengok balik. Lepas tu sisipan EMK yang saya kata ada 10 elemen merentas kurikulum tadi ni. Dia ada macam-macam dalam tu. Dia ada TMK, dia ada bahasa, dia ada macam-macam. Dia ada 10 semua yang cikgu kena sisipkan siap-siap pada RPT tu. Okay. PAK 21 kita kena sisipkan dekat mana kita nak letak semua tu. Okay. Dan seterusnya mesti berlaku penjaminan kualiti dalam aspek pemantauan oleh ketua jabatan mesti dijalankan. Okay. Maksudnya penjaminan kualiti cikgu kena buat pemantauan tentang RPT ni. Dalam RPT guru tu, dalam catatan tu dia ada sisip tak semua-semua benda ni. Okay. Sebab sekarang kita tak ni mana-mana pihak. Sebab sekarang cikgu-cikgu kita boleh dapatkan RPT dan RPH dengan mudah daripada online. Kan? Boleh dapat dengan mudah. Semua dah ada sekarang disediakan. Tetapi adakah RPT kita dan RPH yang cikgu kita sedia tu bersesuaian dengan murid kita? Adakah bersesuaian dengan minggu dia? Kan minggu persekolahan kita. Ada minggu persekolahan yang sekolah ni dia hanya minggu persekolahan, kalau kata kita macam tahun ni 40 minggu persekolahan. Mungkin dalam PDP hanya 38. Jadi kita kena buat 38 minggu pembelajaran kita. Dan ada sekolah dia ambil 37 saja. Ada sekolah dia ambil 38. Ada sekolah itu dia kena tetapkan oleh pentadbir lah. Okey, yang tu kita kena tengok juga. Dan pihak pentadbir pun bukan semua pihak pentadbir boleh orang kata boleh semak semua, tapi pihak pentadbir boleh boleh orang kata kuasakan kepada SLT yang lain dan juga MLT yang lain ya, supaya penjaminan kualiti ni berlaku dalam aspek pemantauan tu. Okey. Seterusnya ini contoh RPT. Contoh RPT ni dia mesti ada minggu, ada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga yang saya sebutkan tadi kat mana kita nak masukkan semua ni dekat catatan. Okey, ni sisipan TMK. Dia tulis macam ni sudah. Kemahiran 2, komponen 2, kemahiran 2.1. Kat mana dia nak buat? Dekat sini, dekat standard pembelajaran ni dia nak gunakan sisipan TMK. Dia nak gunakan sisipan EMK dia apa dia? Patriotisme, keusahawanan, kelestarian alam sekitar. Okey, PAK 21 apa yang dia nak guna dalam ni? Kaedah PAK 21 apa yang dia nak guna dalam ni? Okey, dia kena catat dekat catatan. Dan bila cikgu dah semak RPT guru, cikgu kena cop pengesahan yang cikgu dah terima. Okey, itu adalah penjaminan kualiti. Kalau cikgu tak buat cop, kata cikgu dah sah penerimaan tu, tak berlakunya penjaminan kualiti. Okey, ini contoh RPT dia. Okey, ini contoh RPH. Contoh RPH pun disediakan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Elokkan salin atau muat turun dari mana-mana sumber secara bulat-bulat. Seperti juga RPT. Elok kita salin bulat-bulat daripada pihak dari mana-mana sumber. Sebab sekarang kita dah ada modular. Maksudnya cikgu boleh modularkan RPT siap-siap. Dari RPT tu cikgu modular siap-siap dah. Okey, standard kandungan dan standard pembelajaran tu. Kalau kita kadang kita muat turun daripada mana-mana sumber, dia tak modularkan. Jadi kita sekarang kita kena modularkan. Sebab untuk kita nak habiskan sukatan dengan cepat, kita kena modularkan SK dan SP tersebut. Okey. Dan mesti dalam APH ni mesti mengikut SPI bilangan 3 tahun 1999, iaitu di mana apa objektif yang hendak dicapai, bagaimana kita hendak mencapai objektif dan sejauh mana objektif itu tercapai. Maksud objektif dia kata apa objektif yang hendak dicapai. Okay. Objektif tu ialah apa yang kita nak capai pada masa itu, pada hari itu, iaitu rancangan pembelajaran harian ni pada hari itu. Okay. Dalam 4.1 dalam standard 4 pun dia ada 7. Guru sebagai perancang. Lepas tu bagaimana hendak mencapai objektif? Bagaimana tu adalah aktiviti. Maksudnya aktiviti kita mesti menjurus kepada objektif. Pedagogi. Aktiviti tu ialah pedagogi lah. Apa pedagogi yang kita rancang? Mesti pedagogi itu untuk mencapai objektif kita tadi. Sejauh mana objektif itu tercapai? Iaitu refleksi dia. Nah?
Komponen penting bagi penyediaan RPH diselaraskan di peringkat sekolah. Okey, dalam SPI, dalam Surat Perkeliling Iktisas Bilangan 3 tahun 1999, dia menyatakan tiga perkara tersebut. Tetapi pihak sekolah boleh membuat selaraskan di peringkat sekolah apa komponen yang hendak disediakan dalam RPH. Itu adalah apa orang kata kuasa pentadbir lah. Lepas tu pentaksiran PPD dimasukkan dalam setiap RPH. Tang mana kita nak buat pentaksiran kena ada dalam RPH. Dan penjaminan kualiti tu mesti berlaku dari aspek pemantauan oleh ketua jabatan dijalankan secara terancang. Maksudnya hari apa cikgu nak kena hantar apa semua dan dah dicop lah. Okey, baru kita kata berlaku aspek pemantauan dari pihak ketua jabatan. Okey, baru berlaku penjaminan kualiti. Okey, ini ialah contoh RPH. Contoh RPH ni panjang. Kalau di sekolah tu macam kata EMK, kesihatan itu, kalau cikgu tak masuk pun tak salah. Okey, cuma kita kena masukkan dalam RPT saja dekat mana kita nak letakkan. Cuma ini kita sebagai contoh. Objektif pembelajaran, kita mesti objektif pembelajaran ni merangkumi aspek ABCD tadi. Audience, behavior, 4 ABCD lah. Karakter dan degree. Okey, kena ada 4 aspek tu tadi dan pedagogi dia mesti menjurus kepada objektif. Dan dia pedagogi tu, di sinilah kita nampak yang ada yang warna merah tu. Kita di sini kita dah boleh tulis tang mana berlakunya PAK 21, tang mana berlakunya KBAT, tang mana berlakunya apa orang kata kita gunakan apa tu? TMK, sisipan TMK. Semua di sini kita catat. Tak payah kita tulis kita melakukan ini. Kita tulis saja di belakang tu. Okey. Kalau yang cikgu kita banyak dia muat turun daripada banyak-banyak sumber tu, adakah kita tengok adakah bersesuaian pedagogi dia tu bersesuaian dengan keupayaan murid kita tu. Kadang pedagogi dia terlalu tinggi. Bolehkah murid kita capai? Bolehkah murid kita faham dan mencapai objektif tu? Dan kita kena tengok juga objektif pembelajaran yang hendak cikgu kita capai, pedagogi yang dia buat tu adakah menjurus kepada objektif? Kadang objektif dia lain, pedagogi dia lain. Maknanya aktiviti dia lain, tak menjurus kepada objektif. Maknanya tu salah. Sebab banyak yang kita jumpa di sekolah, objektif dia lain. Tetapi pedagogi yang dia buat ni tak menjurus sedikit pun kepada objektif. Maknanya RPH dia tu salah lah. Rancangan pengajaran dia tak sesuai. Tak tercapai. Maknanya 4.1 dia tak salah lah. Tak dapat lah markah penuh. Tak dapat lah markah. Sebab dia aktiviti dia tak menjurus pun kepada objektif dia. Banyak yang kita jumpa macam tu. Sebab banyak dia dapat daripada sumber-sumber lain sahaja. Sumber-sumber lain bukan semua yang kita boleh terima sebulat-bulatnya sebab kita perlu kena buat penambahbaikan. Okey, ada yang muat turun tu yang boleh tik saja. Okey, tak ada masalah, tak salah cikgu. Tetapi adakah cikgu kita bila orang tanya, bila Nazir kata turun, dia tik di sini berlakunya dia kata PAK 21. Kalau orang tanya dekat dia punya pedagogi dia ni, aktiviti dia tang mana berlaku PAK 21? Dia boleh tunjuk tak? Kadang dia tik semua. Ada RPH yang jenis tik semua. Dia ada PAK 21, dia ada KBAT, dia ada EMK, dia ada semua dia tik. Tapi aktiviti dia hanya 2 saja. Adakah aktiviti 2 tu boleh merangkum semua tadi? Tak boleh kan? Jadi benda tu akan memperangkapkan cikgu kita sendiri. Dan adakah 2 aktiviti ni boleh mencapai objektif? Kadang objektif cikgu kita buat sampai 2 objektif atau 3 objektif. Tetapi aktiviti dia hanya 2. Adakah aktiviti 2 tu boleh mencapai objektif tadi? Yang tu kita kena tengok balik lah cikgu. Cikgu pihak ketua jabatan tengok balik benda tu, adakah cikgu kita buat semua tu. Kadang kita tak sedar, kata kita nampak dia ada semua, tapi sebenarnya aktiviti dia tu sikit tak menjurus kepada objektif pun. Okey, seterusnya tindakan sekolah dan pentadbir lah. Kami mohon pentadbir membuat penjaminan kualiti tentang RPT, perkara-perkara yang mesti dicatat oleh guru pada ruangan catatan seperti sisipan TMK dan sebagainya, macam mana yang saya bagi tahu tadi, ada berlaku.
Dan kami mohon juga pentadbir menyediakan senarai semok tentang penghantaran RPT guru pada awal tahun setiap tahun. Nah, maknanya dia menyediakan senarai semok, guru ni hantar, nak guru ni hantar, nak guru ni dah orang kata clear atau tak. Ada guru dia hantar tapi dia buat tak selesai pun, dia buat separuh saja, kita cok. Jadi kita nak senarai semok tu clear tak clear. Okey, dan kita mohon juga pentadbir membuat semok kad RPT guru tentang bilangan minggu PDP berjalan mengikut tahun semasa. Sebab kita kadang cikgu kita pun tak sama. Ada cikgu matematik dia minggu dia 40. Ada cikgu BM minggu dia 38. Dia tak selaras. Maknanya dalam satu sekolah kalau tak salah tu salah lah. Ya, jadi kita tengok, kita semokkan balik sebab kadang cikgu kita dia hanya muat turun daripada bahan-bahan sumber yang lain, dia terus saja. Okey, lepas tu kita mohon juga GK, guru kanan bagi sekolah menengah dan KP bagi sekolah rendah lah membuat PLC dalam panitia masing-masing. PLC tentang pembugaran di SKP, PLC tentang pedagogi, semua banyak PLC tu. Sebab kalau setiap panitia membuat PLC, insya-Allah sekolah cikgu cukup capai bilangan PLC tu tahunan tu. Dan kita mohon juga pentadbir menyemok cara penulisan objektif, aktiviti PDP dan refleksi guru dalam RPH. Adakah memenuhi kehendak mengikut SPI bilangan 3 tahun 1999 macam saya cakap tadi dah. Adakah aktiviti cikgu menjurus kepada objektif. Okay. Dan kita mohon pentadbir memastikan guru merancang PDP berdasarkan keupayaan murid yang berbagai. Maksudnya dia mesti ada terbeza seperti panduan di standard 4 standard quality at sekolah tu. Dalam standard 4 lah. Okey. Dan kita mohon juga pihak PPD Yan akan membantulah. InsyaAllah kami akan tolong membantu membimbing guru-guru dan pentadbir bagaimana merancang RPT dan RPH yang mampu mencapai objektif pembelajaran di dalam kelas. Okey cikgu, ada apa-apa pertanyaan atau saya terlalu cepat ke apa? Okey cikgu. Tak ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya rasa setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Hamidah yang telah pun membuat perkongsian tajuk taklimat pembugaran di SKP. Satu lagi sisipan yang amat penting yang telah pun dibuat pemantauan oleh Tuan PPD, Tuan Haji Munawir. Saya rasa Cikgu Tajul sudah pun membuat, terima kasih Cikgu Tajul yang telah pun menghantar QR code maklum balas. Mohon semua peserta mengimbas QR code tersebut dan selepas ini kita akan paparkan QR code SPL KPM. Okey, minta tuan-tuan dan puan-puan isi maklum balas. Saya buka 5 minit. Kod maklum balas sebelum saya buka slide yang seterusnya untuk kehadiran. Bagi Terima kasih sesi tuan-tuan dan puan-puan, 5 minit pada petang ini selama 2 jam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah siap boleh angkat tangan boleh tekan angkat tangan. Ada pertanyaan tak daripada peserta? Kalau nak bertanya boleh juga menulis di ruang chat. Okay, kalau ada ataupun soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya juga sekarang. Tak ada. Bersama-sama kami adalah Timbalan PPD Sektor Pengusahaan Sekolah dan juga semua pegawai-pegawai yang berada di bilik operasi SIS Plus PPD-Yan. Ada segala soalan ataupun pertanyaan? Siapa yang dah siap, tuan-tuan dan puan boleh angkat tangan siapa yang dah isi maklum balas. Okey, selesai ke mengisi maklum balas? Kita akan paparkan QR code SPL KPM pula. Terima kasih yang respon. Terima kasih Cikgu Asma. Terima kasih. Okey, daftar kehadiran tuan-tuan dan puan. Okey, saya serahkan majlis ini kembali kepada Puan Norma.
Ya, link kehadiran SPL KPM sedang dipaparkan. Sila scan dan isi kehadiran masing-masing. Link ini akan tamat tempoh sebelum jam 6 petang hari ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan, pentadbir, guru-guru, kaunselor, penolong kanan, pengetua yang telah pun membuat pengisian maklum balas serta mengisi kehadiran. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga pegawai yang telah pun membuat perkongsian hari ini, iaitu Encik Tajul Izani, Puan Nur Farhaniza Zakaria dan Puan Siti Hamidah Abdul Hamid. Jika anda memerlukan bimbingan secara lebih berfokus, boleh menghubungi kami, khususnya SIS Plus pembimbing masing-masing. Cakap sikit. Rasanya tidak berapa sah kalau kita tidak menjemput timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah untuk memberikan sedikit mutiara kata. Dipersilakan Tuan Timbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, kita di penghujung kita punya perbincangan hari ini, iaitu tentang STEM. Cuma saya di sini ingin menambahkan lagi lah, iaitu yang pertama tentang sekolah perlu cuba mematuhi pakej mata pelajaran STEM mengikut garis panduan daripada KPM. Dan tu lah. Yang keduanya iaitu pemilihan pakej yang tepat. Kita perlu pemilihan pakej yang tepat dan sekolah perlu mempromosikan murid menceburi bidang TVET. Dan itu juga hasrat daripada KPM dan hasrat JPN dan hasrat daripada Tuan PPD untuk ramai lagi pelajar-pelajar kita menceburi bidang TVET. Okay. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pengetua guru besar, PK, kaunselor sekolah. Saya harap jika ada masalah sila hubungi kami di sektor pengurusan sekolah untuk menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan guru di sekolah-sekolah. InsyaAllah kita dapat bantu sama-sama untuk menyelesaikan dan menaikkan PPD YAN sebagai satu PPD yang terbaik di Malaysia, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Setinggi-tinggi ucapan ribuan terima kasih ucapkan kepada Timbalan Pengurusan Sekolah Encik Muhammad Nizam bin Amir yang telah pun memberi ucapan penutup walaupun ringkas tapi bermakna dalam kita memastikan agenda negara pemerkasaan STEM dan TVET dilaksanakan di daerah YAN. Sekali lagi ucapan ribuan terima kasih kepada semua peserta, pengetua, penolong kanan pentadbiran, GPK, guru bimbingan kaunseling serta wakil daripada sekolah masing-masing serta rakan-rakan yang bersiaran daripada Pejabat Pendidikan Daerah YAN, Bilik SSC Plus. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah. Boleh dibuka kamera untuk sesi bergambar dan saya mohon kepada Cikgu Tajul untuk snap. Terima kasih. Boleh buka kamera untuk bergambar.
Cikgu Taja boleh set? 1, 2, 3. Awak saya tak upah ceramah. Ni. Pengetua terbaik, pengetua daerah Awak. kami amat Saya tak upah berbangga. ceramah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Lain kali pakai bedok tuan. Amir ke mak? So nampak Cikgu Fauzi dah tu. Tapi dia masih Itulah pakai MPSM bedok, terbaik pakai lah. bedok. Pakai bedok. MPSM Yan ni memang terbaik lah. Terima kasih Amanah, semua. Haji nak bagi Fani lah. Dia bagi dah. Awak tak dengar Cikgu Fauzi ni? Cikgu Fauzi cakap apa? Tak, dia janji nak bagi kerani kami tak ada. Dia bagi dah 500. Apa Cikgu Fauzi? Tak apa. Nanti saya kontak dengan Nizam lah. Ha, Nizam ni kes dengan Duit bagi dah 500 tak bagi. Dia bagi dah 500, kerani tak bagi. Tu lah, duit 500 bagi dah. Dia lari lah tuan, dia lari. Kecoh. Kecoh. Nizam kecoh. Kena tambah lagi 500 Cikgu Fauzi. Macam tu kena tambah lagi 500 baru dia bagi. Tak kita settle. Sekejap lagi dia settle dia kata. Dah kiwi apa? Dah kiwi. Dia suruh tambah 500 lagi apa Cikgu Fauzi? Bagi lah 1,400 lah tu. Okey. Assalamualaikum. Okey Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Selamat berehat. Boleh dapat.